Ya, Chef. Betul, saya akan kritik. Tak, apa yang saya tak pernah kritik tuan-tuan. Tuan-tuan ni, Cek ingat, saya ni taksub ke dengan Rafizi tu? Panas lagi. Baru je keluar berita ni. Dan korang wajib dengar sendiri pendedahan dari A sampai Z. Tanpa membuang waktu, jom kita dengarkan sama-sama. Jadi kita yang cerita tuan-tuan, apa kemungkinan yang akan berlaku, siapa yang akan letak jawatan ataupun apa tindakan, bukan siapa akan letak jawatan, sorry, saya rephrase that. Apa akan jadi pada ahli PKR yang disekat saranan saya lah. Saranan saya mudah je, letak jawatan lah. Dah lah, tak payahlah orang Sarawak kata berkukut lama sangat kan, ataupun nak bergayut dengan PKR lagi. Tak tuan-tuan, dia mudah je. Dia mudah saja. Engkau ahli PKR, ahli parlimen PKR, kau kritik sikit, kau punya peruntukan kena sekat. BN tu, Barisan Nasional UMNO, MIC tak ada, MCA tak ada gusi kan, MCA, BN, kutuk macam-macam Anwar Ibrahim, peruntukan elok je ada. Macam mana ahli PKR yang sama-sama tim, konon sama rakam semua, yang dulu bersusah payah nak menangkan Parti Keadilan, berkorban masa, jiwa, raga sampai kena tangkap. Bila dah jadi Perdana Menteri, kau kritik sikit Anwar Ibrahim, kau punya peruntukan kena tarik. Baik, letak jawatan je lah. Saya cadangkan letak je jawatan, senang, mudah. Letak jawatan, dah tak payah jadi ahli parlimen. Biarlah Anwar Ibrahim melingkup seorang-seorang kat situ. Dia mudah je tuan-tuan. Ada yang kata, dia nak kritik. Biarlah kena tarik. Barisan Nasional macam mana? Sebab itu saya tulis dalam pepatah saya, babi ke baby saya tulis lagi. Baby di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Yang dok paksa ini, yang dok kata letaklah jawatan, yang dok lawan di Negeri Sembilan di Johor, engkau boleh pula. Tak ada apalah, lepas ni kita berdamai, lepas ni kita kawan balik. Kau tak ada buat apa-apa pun dengan diorang. Tapi ahli parlimen dalam parti yang sama, kau tarik. Okay. Chef tanya, adakah Is akan kritik bersama sekiranya parti tak betul macam you dalam PKR? Ya, Chef. Betul, saya akan kritik. Tak, apa yang saya tak pernah kritik tuan-tuan. Tuan-tuan ni, Cek ingat, saya ni taksub ke dengan Rafizi tu? Saya ni taksub ke dengan parti bersama ni? Saya tidak pernah taksub kepada manusia kecuali Rasulullah SAW dengan Allah SWT, yang tu memang kita kena ni lah. Taksub kita kepada yang tu saja. Tidak ada yang benar melainkan yang ada Nabi SAW. Dia saja boleh berkata benar. Maknanya percakapan baginda dia pelihara. Selain daripada itu kita manusia. Yang betul kita kata betul. Yang salah kita kata salah. Apa nak takut? Tuan-tuan takut ke? Tak, masalahnya adalah adakah kamu berani kritik kerajaan sekarang ini kalau kamu dalam parti kamu? Kan? Berani ke tak? Itu soalan dia. Itu persoalan utama dia. Itu persoalan yang paling utama. Berani ke kamu nak kritik tak sekarang ni? Kalau pakai nama palsu, tak payahlah. Tak payahlah kan. So malam ni saya nak cerita sikit tuan-tuan. Tentang apa saya nak cerita mula-mula dulu. Okey, saya mulakan dengan ni lah. Alang-alang saya dah cerita tentang baby baby di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Itu pepatah Gen Z. Kalau pepatah lamanya apa tuan-tuan? Kera di hutan disusukan. Itu pepatah dinosaur. Anak di rumah mati kelaparan. Tapi yang ni pepatah baru tuan-tuan. Baby di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Roziah pula dakwa disekat akses MyHas. Ahli Parlimen Ampang Roziah Ismail mendakwa pusat khidmatnya tidak lagi dibenarkan mengakses sistem MyHas yang digunakan untuk mengurus peruntukan. Menurutnya, perkembangan itu menjejaskan pengurusan dan penyaluran peruntukan bagi menyediakan pelbagai bantuan dan sokongan di samping melaksanakan kepelbagaian program, katanya. So sekarang ini Anwar Ibrahim dah buat pengumuman. Dia kata melalui Fahmi Fazil, Anwar Ibrahim kata bahawa jangan risau, ini bukan duit ahli parlimen, kita akan salurkan juga melalui peruntukan-peruntukan khas tertentu. Ya, kita tak menafikan melalui ICU ke apa, kau nak salur lah. Tapi itu bukan soalannya. Soalan dia adalah kenapa engkau sekat peruntukan itu? Dia ahli PKR, ahli di bawah kerajaan yang kamu kata akan dapat. So sekarangnya persoalannya kenapa? Tidak ada surat, tidak ada surat amaran, tidak ada apa orang kata, tidak ada, yalah,
LOD ke, LD ke, lembaga disiplin hantar surat ke, tidak ada, apa-apalah tak ada, benda tu tak ada. Soalannya bila benda tu tak ada, maksudnya tak ada daripada lembaga disiplin, tak ada apa, tak ada amaran, tak ada, tiba-tiba kena sekat. Alright Ace, dia mengkritik Ace. BN buat apa? Apa Barisan Nasional tak buat, tuan-tuan? Apa yang Barisan Nasional tak kata dengan Anwar Ibrahim? Elok je Barisan Nasional punya peruntukan. Kenapa? Saya ada tulis dalam posting saya tu kan. Rafizi dan tim dia, kami lah ni, telah berjaya melemahkan dan telah menyesakkan Barisan Nasional yang berpuluh tahun korup dan apa orang kata, menjadi parti yang korup dan parti yang sakau. Tapi sekarang yang menghidupkan parti itu yang telah sesak dan tengah senak sekarang ini adalah Anwar Ibrahim. So benarlah tuan-tuan, daripada UMNO dia datang kepada UMNO, Anwar telah kembali. Tahniah. So jangan salahkan orang lain lah. Yang saya tengok ceplos-ceplos dok maki BN, PN main bangsa main dagang. Tak, yang hidupkan dia engkau. Yang dok bagi fit kepada dia selama ni engkau. Yang kau marah tu kenapa? Kan? So jangan salahkan orang lain lah. Yang salah engkau. Kami dah pesan, engkau yang tak nak dengar. Dulu kami dah pesan pengkhianat akan dikhianati. Sekarang ini kami dah pesan, jangan pernah terlena dalam pelukan ular. Ular yang memeluk kamu itu bukan untuk nak di situ nak memanas dan menghangatkan tubuh kamu, nak menyamankan kamu, tapi sebenarnya dia nak memakan kamu. Itu dia perumpamaan dia, tuan-tuan. Tapi kalau tak faham, tak nak faham. Bukan tak faham, tak nak faham. Dia tak faham satu hal. Tak faham, mungkin dia tak ada ilmu, mungkin dia jahil, mungkin dia bodoh, mungkin whatever lah. Tapi tak nak faham. Dia tahu. Dia sedar. Tapi dia tak nak faham kerana bagi dia tak salah. Aku tak salah. Aku tak buat salah pun. Itulah masalah, tuan-tuan. Bila you tak merasakan bahawa you buat salah, di situlah masalah dia. And to solve a problem, nak menyelesaikan masalah, pertama kena mengakui yang you bermasalah. Tapi the moment you tak mengaku bahawa you ada masalah, di situlah masalah. Kan? Jadi sekarang ini macam saya kata, peruntukan Roziah telah disekat. Saya kata lepas ini saya rasa dah pun berlaku kot. Zahir, Bahtiar dan mungkin K7, mereka juga akan kena. Wong Chen dah kena. Chen Chong pun dah kena. Sekarang Roziah dah kena. So ada 3 lagi coming. Mungkin juga atas desakan Hasan Karim tempoh hari mendesak Menteri Keuangan letak jawatan kerana kes KWIP, mungkin dia pun kena. Kenapa nak kena-kenakan ahli-ahli parlimen PK Anies? Kenapa nak kenakan dia orang? Saya percaya macam ni lah, tuan-tuan. Saya rasa Anwar ni dia mungkin beberapa perkara lah. Saya rasa dia dah apa nama ni? Dia dah tak betul loh. Dia dah stres melampau. Rambut saya kurang-kurang kalau tak serabai pun rambut saya, sebab ialah malam-malam ni rambut saya nak kemas macam mana kan. Tapi dia siap ada dengan, yelah takkan tak ada barber ke apa yang jaga rambut dia. Saya tengok serabai, tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa muka dia serabai ke? Tension dia, tuan-tuan. Tapi kenapa dia tension dengan PKI, tension dengan UMNO? Sebab dia masih percaya kalau dia masih percaya macam ni. Dia masih percaya macam ni. Dalam jiwa dia masih percaya UMNO akan bersama dengan dia dalam pilihan raya yang akan datang. Dia masih percaya itu. Anwar Ibrahim masih percaya bahawa UMNO akan bersama dengan dia dan sokong dia untuk jadi Perdana Menteri. Kalau sekiranya dia tahu by fact tidak akan ada satu parti yang akan dapat majoriti. Dia tahu. Okay, dia tahu. Dan dia percaya kalau sekiranya semua parti ni tak dapat majoriti, dia percaya BN UMNO akan sokong dia untuk dia jadi Perdana Menteri dalam penggal yang depan. Kenapa? Sebab Zahid kata dia akan sokong. Zahid kata dia akan sokong. Tapi apa jaminan Zahid akan lama kat situ, tuan-tuan? Tahun depan adalah pemilihan parti UMNO. Mungkin dia awalkan. Kita tak tahu lah. Dia maksimum tahun depan lah. Mungkin awal sikit. Apa jaminan Zahid akan kekal sebagai Presiden UMNO? Kedua, even katakanlah Zahid kekal. Katakanlah Zahid kekal. Apa jaminan Zahid akan tetap bersama dengan Pakatan Harapan? Apa jaminan? Sebab itu ada satu analisis dia buat bahawa tsunami Barisan Nasional Perikatan Nasional boleh buat PH kalah lebih teruk dari 2008
hilang Selangor. Ada satu tulisan, analisa PRU ke-16 boleh menyebabkan Pakatan Harapan mundur 20 tahun jika kerjasama BNPN mengekalkan momentum dan mengubah gelombang perpaduan Melayu menjadi gelora tsunami. Pilihan Raya Negeri Sembilan menyaksikan pengundi BNPN sangat terdorong oleh agenda perkauman. Kerjasama itu yang disemarakkan sentimen anti-DAP dan persepsi kerajaan madani pimpinan PH gagal memperbaiki kehidupan rakyat. Corak undi mereka pada 1 Ogos hampir menyamai gabungan perasusan undi BNPN pada PRU 15 dengan pemindahan undi antara kedua-duanya berlaku hampir sempurna. Analisa Malaysia kini yang menggunakan formula sama di Semenanjung menunjukkan jika BNPN dapat mengekalkan peratusan undi PRU pada 15 pada PRU 16, kerjasama itu boleh memperolehi 122 kerusi. Maksudnya BN campur PN 122. 10 kerusi melebihi majoriti mudah iaitu 112. Sekaligus membolehkan gabungan kerajaan tanpa perlu parti GPS dan parti GRS. Parti Sabah Sarawak. Sementara itu PH hanya berkemampuan meraih 43 parlimen di Semenanjung saja. Iaitu kurang 37 kerusi berbanding pencapaian 20 tahun lalu 2008. PH juga boleh kehilangan Selangor kepada BNPN manakala penguasaannya di Pulau Pinang semakin terhakis walaupun boleh menang. Bagi kerusi parlimen, analisis Malaysia kini menunjukkan PH akan terkepung di kawasan bandar dan kerusi campuran dengan kekalahan berlaku dari Pulau Pinang ke Johor malah di Lembah Kelang katanya. DAP dijangka paling kurang terjejas seperti saya jangkakan apabila jumlah kerusinya di Semenanjung berkurangan dari 33 kepada 30 saja. 3 kerusi yang berisiko terlepas adalah Raub, Bentong dan juga Labis. Namun, gambaran lebih suram bagi PKR yang merosot. Saya kata apa itu tuan-tuan? Kurang 10 kan. Hanya 11 kerusi di Semenanjung berbanding 28 dimenanginya pada PRU ke-15. Kan? Antara kerusi utama PKR yang boleh tumbang. Tuan-tuan dengar, ini bukan saya cakap ni. Ialah kawasan Tambun. Kan? Tambun, Anwar Ibrahim punya tempat. Sebab itu dia nak lari tuan-tuan. Dia nak lari, dekat dengar je dia nak pergi Pematang Bawah. Lepas tu dengar nak pergi pula Bandar Tun Razak. Sebab Kak Wan mungkin tak bertanding. Dengar pula dia nak lari ke Pandan, Ampang. Sungai Siput, K7 dah tak ada. Tanjung Malim, Chan Likang punya tempat. Gombak, Amir punya tempat. Sungai Buloh, Ramanan punya tempat. Setiawangsa, Lembah Pantai, Fahmi Fazil punya tempat. Thank you, Wahidah. Bandar Tun Razak, Pasir Gudang, Bandar Tun Razak, Kak Wan punya tempat. Pasir Gudang, Hasan Karim. Dan Johor Bahru, Akmal Nasir. Amanah pula hanya tinggal 2 kerusi berbanding 8 sekarang, iaitu Kota Raja dengan Pulan. Ini berdasarkan kalau gabungan itu diambil straight daripada gabungan 2015. Kalau ini cerita kalau. Ini bukan berdasarkan yang saya sebut tadi, saintifik yang terkini. Ketika dihubungi saintis politik Universiti Sunway, Wong Ching Huat bersetuju dengan penilaian Malaysia kini. Betul, dia kata jika faktor lain kekal sama dan hanya menggabungkan undi BN dan PN, 28 kerusi Pakatan Harapan akan bertukar tangan dan PH akan hanya tinggal 43 kerusi. Jadi bermakna kalau guna formula yang sebelum ini, mudah tuan-tuan. Siapa parti yang paling besar, maka dia akan jadi Perdana Menteri. So contohnya parti gabungan sebelum ini, yang paling besar adalah Pakatan Harapan, 80 kursi. Maka Agong jumpa Pakatan Harapan kata, okey, kamu jadi Perdana Menteri, pilihlah nak gabung dengan siapa. Okey, masa itu. So bayangkan kalau sekiranya tinggal 43 kerusi, saya kata hari itu PH akan dapat kurang 10. PKR akan dapat kurang 10, DAP akan kekal, saya kata lebih kurang dalam 40 lebih saja. Betul tak apa saya cakap? Saya bukan cakap kosong tuan-tuan. Saya bukan cakap kosong. Ini saya cakap hari tu awal sebelum keluar Malaysia kini ni, saya dah cakap. So dalam 40 lebih. Kalau dia 40 lebih, dia tak majoriti. So siapa yang mungkin majoriti? Saya jangkakan yang majoriti adalah Perikatan Nasional, tuan-tuan. Dia akan majoriti. Nombor 2, Barisan Nasional. Nombor 3, baru Pakatan Harapan. So katalah Perikatan Nasional majoriti, Agong akan panggil dia. Baik, kamu nak bergabung dengan siapa? So PN akan kata, kami akan bergabung dengan Barisan Nasional. Gabung dia orang dua dapat 122 kursi. Tak perlu Pakatan Harapan. So nak lantik Anwar Ibrahim, kenapa? So masa tu Anwar Ibrahim tak boleh demand, saya nak jadi Perdana Menteri. Tak. Agong akan kata, berdasarkan kepada duluan.
presiden sebelum ini kita tengok kan, bahawa parti yang paling banyak maka dia akan dapat jadi kerajaan, jadi Perdana Menteri. So sekarang parti paling banyak adalah Perikatan Nasional. Kan? Jadi Perikatan Nasional nak gabung dengan siapa? Kamu pilihlah. Kami nak gabung dengan Barisan Nasional. Tapi katakanlah Barisan Nasional dapat nombor 3. Kata je lah for the sake of argument. Katalah PN yang paling banyak. Nombor 2 katalah Pakatan Harapan. Nombor 3 Barisan Nasional. Boleh tak yang nombor 3 itu tetap dipilih oleh Perikatan Nasional untuk gabung? Boleh kalau sekiranya gabungan itu mereka buat dan persetujui sebelum pilihan raya. Maknanya sebelum pilihan PRU ke-16 ni, diorang dua dah bersetuju untuk membentuk satu pakatan, satu gabungan, iaitu PN-BN. Now, menjawab persoalan saya tadi, kenapa Anwar takut nak buang peruntukan Barisan Nasional? Ini sebab dia. Anwar masih yakin dia Pakatan Harapan masih boleh kekalkan 80 kerusi. Dia masih yakin. Berdasarkan kepada dapatan pengampu-pengampu dia lah. Dia masih kondipen, tuan-tuan. Kondipen dia boleh menang. Jadi dia kata pada UMNO, Barisan Nasional, kita kena gabung ni. Sebab memang tak boleh bentuk kerajaan, tapi I akan choose you, don't worry, I'll choose you. Saya takkan pergi kepada Perikatan Nasional. Tapi di belakang, dia runding juga dengan Perikatan Nasional dengan PAS kan. Tak kisahlah. Dan juga dalam masa yang sama, dia runding dengan PAS. Dia kata, PAS, kalau kamu menang nanti kita gabung tau. Kita gabung. Kerana apa tuan-tuan? Dia tak bina kekuatan dia sendiri. Dia duduk sibuk nak berunding sana, berunding sini, demi nak mengekalkan jadi Perdana Menteri Penggal kedua. So, dapatan ini sahaja is enough untuk kita nak membawa kepada kenapa Pakatan Harapan takkan boleh menang pilihan raya akan datang. Okay, yang ni kalau sekiranya live, alamak, share baru 19 dekat TikTok ni tuan-tuan. Baru 19 share, alamak. Tuan-tuan share kat saya sampai 50. Kalau sampai 50, saya cerita pilihan raya yang akan datang ni, apa satu benda yang PH kena buat? Kalau dia buat ni, dia boleh menang. Share dulu baru 20. Share 23, 24. Tengok share. Kalau sekiranya Pakatan Harapan buat ini, dia boleh menang. Kan? Bersama is, kau tak payah cerita bersama-sama lah. Kalau kau Pakatan Harapan, kau tak payah cerita bersama-sama, relax lah. Kan? Kami ada formula kami sendiri. Tapi saya nak cerita, saya nak bagi tahu. 42. Okay, share. Terima kasih. Adi Putra share. Ramai orang Pakatan Harapan ni. Hapuskan sekolah vernacular. Orang tak tahu sekolah vernacular tu apa. Engkau je yang tahu. Jangan bagi tahu strategi ini, Siti Zahrah kata. Tak apa, saya bagi tahu, jangan risau. 56 share. Baik. Saya bagi tahu. Stop sekejap. Tekan subscribe cepat kalau korang nak sentiasa jadi yang paling awal tahu isu panas macam strategi macam mana nak menang. Alright. Untuk Pakatan Harapan, okay, saya akan bagi tahu strategi macam mana. Sebab dia macam ni tuan-tuan. Untuk PAS BN tak apa, tak payah. Dia strategi dia mudah je. Dia main agama, dia main bangsa, simple. Bagi PAS BN main bangsa, main agama, confirm boleh menang, boleh dapat undi. Dia sentimen yang mudah. Untuk Pakatan Harapan ni tak boleh. So macam mana Is nak menangkan Pakatan Harapan ni? Pakatan Harapan kena ada seseorang, satu tubuh manusia atau at least satu kumpulan satu kumpulan manusia yang equal to or better daripada tim Rafizi. Equal to or better daripada tim Rafizi. Macam mana ni? Tak faham. Macam mana nak equal to or better daripada tim Rafizi? Rafizi dan tim dia lah. So macam mana? Pasukan itu adalah pasukan yang buat live setiap malam, bukannya mengapu-mengaban, ada ilmu, ada latar belakang pendidikan yang sangat baik, bijaksana, boleh mengupas topik, boleh menilai apa orang kata RCI whatever ke sakau-sakau lepas ini, dia boleh kupas satu persatu dengan data, dengan semangat, dengan pengetahuan, dengan kaedah yang betul sehingga rakyat marah. Itu kaedah dia. Soalan saya, boleh tak boleh? Ada ke tak tim dalam macam tu dalam Pakatan Harapan sekarang? Cuba nyatakan, ada tak? Ada yang kata kancil selalu kena jerat. Tak, yang selalu kena jerat tu pelanduk, bukan kancil. Inilah masalahnya kan. Bila kancil dengan pelanduk pun engkau tak boleh beza. Siapa? Kan? Siapa? Nak kata ceplos tuan-tuan.
Ceplos live tiap malam is. Kau pernah dengar tak diorang punya live apa isi dia? Saya pernah live dulu dengan Ceplos lama semasa kami sama satu tim. Dia tak tahu pun macam mana nak apa beza income statement dengan balance sheet, tuan-tuan. Dia tak tahu pun. Izzah boleh. Mana Izzah sekarang? Buatlah. Kan? Tim Azmin dah kat luar. Kan? Mana? Jilat ramai lah, tak ada. Semua tahyul je. Siapa. Ramai je dah tak ada. Ramanan and the gang. Mana Ramanan sekarang kan? So, saya nak cerita, tuan-tuan. Sekejap lagi saya akan ceritakan bagaimana Rafizi mengupas RCI itu panjang lah. Tapi saya nak bawa macam mana isu dia bawa zakat je dah cukup. Ini contoh lah. Azkar botak bencin. Fikir ada fahmi. Saya akan cerita macam mana zakat tu pun buatkan dia macam, oh my god, kenapa orang lain tak nampak benda ni? In fact saya mengaku, saya pun tak nampak. Bila Rafizi bawa pun saya nampak. Saya termiss baca bab zakat tu. Saya mengaku saya tak baca 100% RCI itu, saya hanya baca company-company bermasalah. Rupanya ada bab zakat juga, tuan-tuan. Jadi saya cerita. Tetapi sebelum saya cerita bab zakat, bagaimana? Kan saya kata Aziz Rahim mengatakan dia dapat surat daripada Azam Baki mengatakan dia telah dibebaskan daripada siasatan SPRM. So hari ini Dr. Afif daripada Bersatu mencabar Aziz. Dedahkan surat SPRM, gesa Ashraf Wajdi letak jawatan. Bersatu hari ini menuntut bekas pengurusi Lembaga Tabung Haji Abdul Aziz Abdul Rahim dan Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi mengambil langkah bertanggungjawab berikutan pendedahan RCI Tabung Haji pada Rabu lalu. Dr. Afif berkata laporan RCI berkenaan mengesahkan wujudnya kelemahan serius dalam tadbir urus serta pengurusan institusi simpanan umat Islam. Rakyat kini menuntut accountability bukannya alasan. Sebab itu saya menggesa Abdul Aziz tampil kepada rakyat dan mengesahkan sama ada beliau telah dipanggil atau menerima sebarang notis daripada SPRM berhubung siasatan susulan terhadap dapatan RCI. Hari ini saya baca, tuan-tuan, ex-CEO, ex-CFO, ex-syarikat ini telah ditangkap di bawah SPRM berkenaan dengan RCI ini. Lah, yang tu semua ikan bilis. Dah tak payah nak main dengan rakyat lah. Kan? Bagaimana dengan dalam tabung haji itu sendiri? Bagaimana dengan Aziz Rahim? Bagaimana dengan Khair? Bagaimana dengan Ashraf Wajdi? Bagaimana dengan Menteri Agama? Dan bagaimana dengan Menteri Keuangan pada waktu itu? Adakah mereka dipanggil, tuan-tuan, oleh SPRM? Kenapa? Takut? Takut Anwar Ibrahim? Takut nak panggil UMNO Takut? Aha. Saya cerita tentang zakat. Takut sangat kan? Kan? Kalau bab babi, melenting ke orang nak terbalik Malaysia ni kan? Konon nak angkat ni, nak angkat parang, nak angkat pisau. Kononnya nak terbalikkan Malaysia ni. Babi, kita kena mempertahankan Islam. Tapi bila tabung haji, bila zakat, engkau orang senyap. Satu fakta yang korang kena ingat, tuan-tuan. Satu fakta yang you all kena ingat. Dan juga yang menonton. Dan juga di luar sana kena ingat. Korang kena ingat, tabung haji diselamatkan bukan oleh duit zakat. 2018, Pakatan Harapan 1.0 telah bail out tabung haji. Setuju tak setuju? Dan duit bail out tersebut bukannya duit daripada duit zakat. Itu duit taxpayer. Duit orang Islam, duit orang Cina, duit orang India, duit orang Iban, duit orang Kristian, duit orang Buddha, duit orang atheist, duit semua. Duit orang Islam, semua. Itu adalah duit cukai yang digunakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk bail out tabung haji yang telah dirogol oleh UMNO Barisan Nasional pada tahun mereka memerintah. Jadi korang janganlah nak kutuk sangatlah main bangsa main agama. Tabung haji kau pun dirogol dan diranapkan oleh orang Melayu Islam. Yang selamat dan datang selamatkan kamu ini adalah orang bukan Melayu Islam antara lain. Islam jugalah kan. Cukai mereka yang selamatkan kamu. Dah tak payah nak sembang. Ni saya nak bawa tentang zakat. Tuan-tuan tahu tak zakat tentang apa? Tuan-tuan tahu zakat tu, kenapa Rafizi mempertikaikan zakat tersebut? Tuan-tuan tahu? Tak faham kan? Okey, untuk orang bukan Islam, dan orang Islam yang mungkin tak tahulah tentang agama Islam ni. Agama Islam ni dia ada undang-undang yang sangat khusus. Antara lain apabila melibatkan kontrak. Kami ni, orang Islam ni, itu sebab saya kata, undang-undang kontrak British sebenarnya datang daripada undang-undang kontrak Islam. Saya belajar undang-undang kontrak. Saya belajar Islamic kontrak dan saya juga belajar British ataupun ialah undang-undang kontrak biasalah kan. Akad adalah ikatan yang bermakna kontrak.
akad nikah adalah kontrak nikah. Itu makna dia. Kontrak untuk satu pernikahan dipanggil akad nikah. Kalau kita berniaga, dia akad kepada perniagaan. Jadi akad ni sangat penting. Akad itu apa? Akad itu adalah untuk jadi kontrak, dia mesti ada offer, dia mesti ada acceptance. Dia mesti ada tawaran, menawarkan sesuatu dan mesti ada terima. Saya nak jual sesuatu, contohlah tuan-tuan, saya nak jual earphone ini kepada Encik A. Encik A kata, saya setuju membeli earphone ini pada harga tersebut. Saya kata, berapa harganya? RM100. Dia pun setuju RM100. Tiba-tiba datang kepada Mr. A, bukan earphone ni, bukan warna merah ni, datang warna biru, tak ada pula speaker ni. Saya masukkan yang ini, saya hantar dia benda lain. Sah tak akad itu? Tidak sah. Akad tersebut tidak sah. Jadi akad tu mesti jelas. Barangnya apa? Berapa nilainya? Pertukaran tu mesti segera. Okey, itu cerita lain lah. Ada pertikaian ulama' segera tak segera. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya jual beli melibatkan vending machine tu tak sah, tuan-tuan. Kan, beli online tu tak sah. Kita tak menggunakan Syafi'i beli online tu. Tak apa, itu cerita lain. Now, kenapa akad ni, saya nak cerita akad ni penting, tuan-tuan, di dalam bab zakat tu. Apparently, apa yang berlaku, tuan-tuan, ialah pada tahun 2016. Pada tahun 2016, rupa-rupanya pada waktu tersebut, akad yang kita simpan dalam tabung haji, sebelum itu kita, yang pertama sekali kita kena faham, undang-undang tabung haji tidak wajib membayar zakat. Maksudnya dia berdasarkan akta tabung haji, dia sebagai tabung haji, sebagai syarikat tabung haji, dia tidak wajib membayar zakat. Okey? Clear. Namun begitu, soalan, adakah tuan-tuan yang meletak duit dalam tabung haji itu wajib bayar zakat ke tidak? Jadi adakah tuan-tuan, saya lah, termasuk saya lah ni, yang kita ni semua letak duit dalam tabung haji, duit kita letak tu kena zakat ke tidak? So masa kita letak dan kita bagi duit kita kepada tabung haji, akad kita apa? Pernah tak kita tahu akad kita? Akad maksudnya masa tabung haji tu nak ambil, tabung haji ni tukang pegang duit kita. So akad pada masa tu, akad apa? Adakah kita menyimpan, adakah kita menyimpan sebagai penyimpan, ataupun tabung haji memegang amanah untuk melaburkan duit kita? Maknanya dia bukan akad simpanan, tetapi akad perniagaan. Dia beza, tuan-tuan. So dia macam ni. Katalah tuan-tuan datang kat saya, ini aku ada RM10,000, kau pegang dulu duit aku selama setahun. Duit apa ni? Tak ada, kau pegang lah, takut-takut nanti aku terbelanja duit tu. So ini contoh, saya tak boleh lah sebenarnya baik undang-undang tu. Ini contoh saja. Saya simpan, so simpanan itu, akad itu sebagai apa? Saya penyimpan. Maknanya saya penyimpan, saya pegang simpanan. Jadi duit yang ada pada saya direkodkan di dalam duit tadi, di dalam akaun saya sebagai saya ni berhutang RM10,000. Saya ni pemegang, saya berhutang. You are creditor, I'm a debtor. Saya berhutang kepada kamu RM10,000. Macam juga bank lah. Okay, dia menyimpan. So kena zakat ke tidak? Kena zakat pada RM10,000 itu. Yang you simpan tadi tu, you kena zakat 2.5% pada RM10,000 itu bila cukup haul dia. Cukup tempoh masa dia. Baik, dia berbeza. Ada orang datang, nah RM10,000, tolong laburkan. Kamu ada bisnes kan? Aku laburkan duit ini dalam bisnes kamu. Beza tak? Yang pertama tadi simpanan kan? Yang kedua ni pelaburan kan? So bila dia sebagai pelaburan, duit itu bukan dikira sebagai dimasuk dalam balance sheet. Dia masuk sebagai, dianggap sebagai working capital. Pelaburan, perniagaan. So apa masalahnya Now, 2016 sehingga 2019, apa yang berlaku sebelum 2016, tabung haji mengatakan bahawa kita, tuan-tuan dan perempuan dan saya ni pada tahun itu adalah penyimpan. Kita adalah penyimpan. Itu adalah simpanan. Akadnya adalah simpanan. Jadi kalau simpanan, maka zakat itu kena dikenakan kepada apa, tuan-tuan? Kepada simpanan kita. Masa itu tabung haji ada 70 bilion. Kalau 2.5% kali 70 bilion setahun, maknanya tabung haji kena bayar 1.75 bilion secara purata satu tahun.
Tapi apa yang berlaku 2016, dia tak buat itu sebagai simpanan, dia ubah. Kerana dia tak tahun kena bayar 1 bilion, mati kita tabung haji kata. Kita ubah akad, tapi dia tak bagi tahu kita. Pada tahun 2016, tabung haji telah tukar akad kepada akad perniagaan. Dipanggil khultah, secara zakat perniagaan. Dia kata, ini kamu bukan penyimpan, kamu pelabur. Beza. Kerana duit ini digunakan untuk perniagaan. Itu yang ditanya oleh Bank Negara. Itu yang ditanya oleh RCI. Kenapa 2016 hingga 2019 kamu tukar akad? Dan yang worst is, dia tak bagi tahu kepada kita semua, akad dah bertukar. Sehinggalah pada tahun 2019, Pakatan Harapan 1.0, bawah Mujahid. Mujahid telah mengeluarkan satu ketetapan bahawa akad, dia tak payah angkat balik lah, tapi dia bagi tahu kepada kita bahawa start daripada 2019, akadnya adalah sebagai khultah, maksudnya perniagaan. Kita ni bukannya penyimpan, kita pelabur. Okey, apa beza is? Apa pelik simpan pelabur? Okey, saya kata tadi, kalau tuan-tuan sebagai penyimpan, penyimpan, zakat itu dikenakan pada simpanan. Kalau tuan-tuan letak 10,000, kena zakat 2.5% daripada 10,000, betul? So bayangkan tabung haji ada 70 bilion simpanan. So dia kena zakat 2.5% daripada 70 bilion, 1.75 bilion. Tetapi kalau dia bukan zakat kepada simpanan, tetapi zakat kepada working capital, perniagaan, maka dia boleh tolak untung rugi, dia boleh tolak aset, dia boleh tolak segala macam. So akhirnya dia akan kira bahawa rupanya 1 tahun hanyalah lebih kurang 80 juta je dia kena bayar. So bayangkan daripada 1.7 bilion tadi, sekarang tabung haji hanya bayar 80 juta. Setelah ditolak semua. Now, permasalahannya dia nak tukar-tukar lah. Isunya macam saya kata tadi, apa sahaja transaksi kita sebagai umat Islam, akad kena clear. Kalau tidak clear, maknanya kita tak setuju pertukaran akad. Kontrak kita tak setuju, tak pernah tahu pun ada pertukaran tersebut, maka hukum kat situ apa hukum dia? Beban ni macam mana? Itu persoalan. So 2016 hingga 2019 itu macam mana keadaan dia? Saya tak boleh nak kata hukum lah tuan-tuan, sebab itu beyond me lah. Itu Fajlis Sotua. Cuma, kenapa ditukar? Kenapa tergesa-gesa tukar? Kenapa tak bagi tahu? Itu persoalan RCI. Ini saya mudahkan tuan-tuan. Yang Rafizi dok cerita tu panjang lah. Panjang Rafizi cerita dok macam ni macam tu. Tapi poinnya itulah. Bahawa pada masa tersebut itulah yang dipanggil sebagai pertukaran zakat daripada jumlah daripada nama dia daripada mudarabah kepada wadiah yad damanah. Itu perkataan dia. Tabung haji menukar akad daripada mudarabah kepada wadiah yad damanah pada tahun 2016. Bermakna mudarabah tadi simpanan kepada wadiah yad damanah pada tahun 2016 kepada perniagaan. So akhirnya, tapi tak ada wakalah, tak ada perwakilan, tak ada akad. 2019 barulah Pakatan Harapan 1.0 Mujahid buat, kita adakan akad wakalah. Maksudnya kita lantik tabung haji sebagai wakil untuk melaburkan kepada kita. Sebab 2016 kita tak pernah appoint tabung haji untuk kita wakilkan dia untuk melabur kepada kita, tak pernah. Tapi dia nak melabur, itu cerita lain. Dia labur-labur lah. Tapi pada masa itu, akad itu, akad jaiz. Masalah lah, kamu punya, kena cek balik lah. Iman kamu macam mana kan? Dok, itu saya cerita tadi. Dok babi melenting macam-macam kan? Babi cerita babi melenting-lenting kamu. Bila bab zakat, kamu boleh main-main. Akad, main-main. Alah. Tabung haji, soalan dia adalah, kenapa tukar? Kenapa tukar? Ini yang menarik tuan-tuan. Kenapa tukar? Kenapa tiba-tiba 2016 tukar? Sebab pada tahun 2016, tabung haji mendapati dia tak mampu bayar hibah atau dividen kepada pendeposit tabung haji. That's what happened. So bayangkan dia nak kena bayar hibah, kat mana dia boleh potong? Kita tukarlah ni. Kita tukar daripada bayar zakat 1 bilion, baik kita bayar zakat 80 juta je. Tuan-tuan, macam umpama bayar zakat 1,000, tiba-tiba kena bayar RM80. Itu beza dia tuan-tuan tau. 1 bilion dengan 70 juta tu, macam bayar 1,000 dengan 70 ringgit. Tu beza dia.
Nampak? Sebab 2016, dia bermula 2014. Problem, masalah, rosot nilai, apa semua macam-macam. Kan? Perniagaan rugi, beli property, overvalue, harga 100 juta, dia bayar 300 juta. Kan? Masuk dalam bisnes ni, masuk dalam beli share tak maju, share akhirnya jadi kosong nilai. Rugi. Masuk 2016 dia kata kita tak mampu lagi nak bayar. Tapi kita kena bayar pendeposit ni. Kalau tak nanti dia orang akan maki kita. So macam mana kita kena buat? Kita ubah kad lah. Janganlah bayar zakat banyak sangat. Itu point dia. Faham? Of course RCI tak sebut benda tu. Tapi kita kena faham lah. Tuan-tuan, saya nak tanya. Ada tak orang dalam PH yang boleh terangkan macam saya terangkan ni? Ini bahasa mudah. Bahasa untuk kita mudah faham. Rupanya dia tukar pada masa itu. Kenapa? Sebab dia tak mampu nak bayar hibah. Hibah kena bayar ni. Sebab pada masa itu, untung pun tak ada. Ialah nak bayar hibah kena datang daripada untung tambah wajib. Untung pun tak ada. Dia dah korek duit deposit ni. Dia dah masuk dalam duit deposit. Sebab itu dalam RCI dia kata, apa dipanggil creative accounting yang tabung haji buat? Ada seorang minah tu. Apa yang dia buat adalah dia aset tabung haji beli, contohlah tanah. Dia beli tanah pada harga 100 juta. Tapi nilai tanah tu sebenarnya bukan 100 juta. Nilai dia sebenarnya mungkin 30 juta je. Macam mana boleh 100 juta? Dia yang tulis. Dia orang setuju. Rupanya nilai tanah tu tak ada, tuan-tuan. Ada berlaku. Tuan-tuan baca dalam RCI tu. So, apa yang dia buat? Dia ubah accounting punya, Rafizi dia sebut lah tentang accounting punya syarat-syarat tu kan. Dia ubah kaedah untuk menilai. Dia kata kalau sekiranya rosot nilai itu lebih daripada 10%, baru kita masukkan dalam account. Kalau tak masuk. Tetap kira sebagai 100 juta. Jadi dalam kertas, dia ada tanah bernilai 100 juta. Tetapi in actual fact, tanah itu hanya 30 juta. Kalau dia jual tanah itu, dia hanya boleh retrieve 30 juta. 70 juta tu gimana, tuan-tuan? Duit tabung haji dah tak ada. Dah habis. Lesap. Kenapa dia macam tu Is? Itulah rasuah dia. Tuan-tuan ingat kes Isa Samad. Tapi itu Felda lah. Isa Samad. Masa itu dia beli Merdeka Palace Kuching. Hotel Merdeka Palace Kuching. Pada harga lebih daripada market value. Hotel tu tuan-tuan, Allah, saya pun tak nak duduk dalam hotel tu. Selalu banjir. Dulu masa saya duduk dululah, sekarang tak tahulah kan. Dia punya kapet tu berkepam bau. Kerana apa? Kerana selalu banjir. Sebab dia dibuat kawasan rendah. Memang selalu banjir situ. Saya pernah stay 2-3 kali. Dia dekat dengan Plaza Merdeka tu. Tapi dia upkan value dan Isa Samad kena kes tu. Itulah kaedah-kaedah orang macam mana orang UMNO ni, macam mana UMNO ni main. So itu dia kata, tak ada kena mengenai dengan UMNO. Mustahil, tuan-tuan. Mustahil yang duduk dalam board tu boleh buat keputusan kalau sekiranya tidak ada orang atas daripada dia yang setuju. Atau bagi arahan. Mustahil. Kan? Setuju tak setuju tu pulang lah. Korang rasa siapa yang bersalah sebenarnya? Drop komen korang, like video ini dan share dekat member korang.